Cantik dah tu Rul. Jangan rapat sangat main. Oi, kasar. Miro ni aneh-aneh je dia bawa kita orang ni. Hari keempat tak tahu cakap apa cakap. Kapan dulu? Dekat mana entah. Lele. Di area sana lah, jetik kat sana. Jumpa dekat tabung. Arus tak ada Okey, kita dah sampai. Tunggu je lah, sekejap lagi aku update. Naik atas bot apa semua. Kita jumpa atas laut. Kita tetap je aku bawa. Mantap. Okey. Inilah bot yang kita naik nanti geng. Kunyit. Dia bukan kunyit tapi bot dia yang kunyit. Turun kat sini je. So Rep, apa perancangan kau ataupun apa target kau ini lagi? Kita tak target lah. Tengok apa yang nak kutip je. Okey. Kutip apa cecaru? Tak kisah. Yang penting turun, kasih drag on. Mana baju? Drag on Drag on guys. Ni kita punya tekong. Pasal kau berat Mirul. Tak apa, aku naik dulu. Mirul, biar aku naik dulu. Duduk ke belakang ke apa bang? Nanti dalam tunggu. Aku duduk belakang lah. Okey. Di belakang sana. Hari ni kita main lagi di Pulau Ibu. Mirul, kata-kata dari Mirul. Please Mirul, tolong please. Don't play victim. Okey. Semoga ada rekod baru lagi kita. Okey kan, kita dah gerak. Itu nama official aku, tapi ramai yang panggil aku penghulu batu bom, boom boom, kebabu. Tolong tepi sikit, tolong beri laluan. Ini 4G cast tengah casting. Bila casting tak kenal lebih penat, selagi ada daya joran dan jauh tetap ke depan. Okey, kejap lagi sampai spot. Mudah-mudahan adalah konten start kali ni. Dah, boleh tu. Alah, kita je lah pandu kan kalau dia agak-agak ni. Aku takut dia lari jauh je. Okey geng, kita dah sampai spot. So untuk setup aku kali ni, aku turun, aku menggunakan Rode Ryoku Valkyrie. Foundation dia PE0615. So aku pairkan dengan SLR DC. Aku pakai line daripada G-Tech tak salah aku. Leader 20 Fisori Ghost Leader 40 gram. Pakai tungsten. Kita di area yalah aku. Terasa macam hentak batu kan. Okey. Haji mendapat strike pertama adalah kerapu yang tak berapa manis. Mana Poji ni? Aduh. Kerapu tu ni. Krisi. Kau macam bela je.
Tadi tak ada lah. Lagi lah. Dia baru kutip tu. Makan sotong eh? Kau pun mana? Makan sotong? Kau pun mana? Lah. Boleh lah. Musuh. Ada barang. Apa tu? Birul dapat apa? Dapat. Ya. Ini Cak Kiau. Cak Kiau nya. Ini GT tu banyak. kita dah bawa ni Rul. Baik. On fish. Okay. Mantap. Jangan dulu. Ikan belum naik lagi kali dia buat BM. Jumuduk. Jauh no dah pergi ni. Jangan tali dah habis orang saya kosong kejauh Boleh. Boleh ni. Ini resep pribadi. Aduh. Awak tak sih. Bukanlah awak tak kami. Kosong bawah aku pasang kecil-kecil. Oi, jauh no pergi ni. Besar sangat ni. Ya dah. Boleh lagi. 150 pakai. Banyak lagi. Banyak lagi aku main lagi sebab dia pergi jauh. Mantap. Koji kah? Belum belang. Mungkin iyalah. Tu lah. Ha? Rakam belum? Ha? Rakam belum? Dah. Rakam orang. Berapa gram je? 40. Ha? 40. Kalau oren tu lah. Dia dah beratkan badan je ni. Tak nak naik je. Naik bandu tak naik. Macam Tak ada lah bukan dia. Kalau dia ngikut dulu. Woi, dia nekan lagi. kita pusing pun jangan. Woi, dia nekan. Duduk je diam aku main dia. Donat. Road Ryoku Bakery. PM owner je. Siapa 8 kilo je. Siapa tak kenal 4G caster? Dia yang boleh rakam iPhone ni. Dia memberatkan badannya. Dah okey dah. 151 guys. Dia tak main 3 kan, dia main 1. Satu siri. Rakam bertemu rakam. Rakam belakang orang tu apa? Ni. Jangan betul je lain. Dia lain yang pertama. Betul tu. Tapi memang gaya memang dia ni. Belang ataupun airbag. Meledak je. Kena belang. Kena belang. Orang dah kenal. Off dulu. Jom. Pot ada pot. Baru. Tak ada. Pantau kawasan. Ni harga atas laut lain ni. Habis. Bila lagi ni tu. Jaga besi depan Naikkan. Bismillah, naik. Dah naik je. Ikat tadi banyak lagi. Banyak. Dah naik separuh tu putih nampak tu. Tajam sikit. Pasal apa? Gancu bocor. Gancu. Tu cakap lari Dia dia. naik pusing je lah. Airbag gancu. Gancu ke? Belum lagi. Belum. Ngikut. Ngikut. Belang. Pegang. Lah. Tolong bosor kan. Bosor. Alhamdulillah, ya Allah, syukur Allahu Akbar. Asal dia makan kau punya je. Saiz Pada dia. tempat sama. Kenapa dia makan ikan ni? Alhamdulillah geng. Saiz riba. Boleh ribu Boleh riba ni geng. Tak boleh jadi gol. Woo!
Bok patutlah pergi tu macam apa. Kau kena nyanyi lagu ni. Indah lagu sport. Mati kehidupan. Dia tempat lain. Bangkit semula. Tengok Haji dah menyanyi macam semula lah apa. Rasalah geng. Korang faham je lah sebab apa ya. Jeng 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 jeng. Apa tu? Berikan kita. Birul dapat apa? Biru dapat apa? Ya. Ini ya Cak kiau nya. Jadi dia main kat dalam tadi kan nampak tinggi tu kan. Dia baliklah. Tunggu kejap, tunggu dia balik. Oh, yes. Ya ke Ji? Sama lagi ikan Ikan sebelah ke Ji? Tak tahu lah. Ikan dua belah tu. Ikan ni berbelah bagi ni makan kau punya ni Ji. Ikan sebelah ke ikan berbelah pagi? Berbelah bagi ni. Ha. Wah, barakun. Tenggiri tak siap. Tenggiri. Tenggiri aku tahu. Anak pergi so. Jaga bawah kadang Ha. Mana kongkong kan? Bawa kongkong. Itu dengan kemaman. Hey. Dah. Dah. Gulung. Guys, kita tanya lagi guys. Dah, gulung. Oh, kita pakai jig sama tau. Aku cakap tadi. Gulung. Ada, jeep krokodil lebih sikit ada. Kalau dah. Aku bulat juga dengan dia, sama juga. Tapi Neo ni keluar daripada Satria, Neo. Oh, Proton. Apa Buddha, Ryoku Valkyrie. Guys, tua pun bongok. dengan SLX DC. Tak apalah, kita tengok dia punya ni. Ha. Nanti aku bagi. Kita tengok dia punya movie. Ramai-ramai. Ramai-ramai sini tengok movie, ramai-ramai. tahu lah kalau ikan dia. Tengah ada ni Ji, bawah tengah ada ni. Tahu lah kalau di barang. Ini kalau wayang ni RM22 kalau nak tengok movie macam ni. Ni live ni movie. Yang penting tarik dia tu. Orang pergi mancing bukan ikan pun. Patutlah. Dia pakai seluar ni ah, Sasuke. Aduh. Ini geng-geng Naruto ni. Cakap sikit Ji, jangan tahan apa dia pecat muka. Tak lah. Sayang juga kat abang kau Itu seluar ke ni je. Tapi aku beli TikTok. Dia makan dia slow tau. Slow sangat. Duduk. Ha. Boleh tu. Dia sampai tukar jig ni. Senang aku duduk tengok. Tak boleh. Beza lah sikit. Beza lah itu lah. Dia tahu. Tengah melengkung ni. Aku nak buat thumbnail so. Ambil melihat landscape. Gomelang lagi. Jangan lah. Aku nak pandai. Walah, kau ni lagi tadi. Small sikit. Angkat ekor. Andaikan aja. Alhamdulillah. Kecil sikit. Oh. Dah tak sana je. Sekejap. Terpelik. Baru nak ambil. Guys, program Baru nak ambil. Mantap Ji. Ya. Siap. Baru nak ambil apa? Baru nak ambil gambar. Gencu kan, gencu. Apa lah? Gencu guys. Tak guys. Gencu. Bibir name by Zura. Okey. Macam hati anda? Okey. Sama. Okey. Alhamdulillah. Duduk dah boleh sakut air Air dulu. dalam buka tu air. Yang penting apa masuk. Ikan apa? Ikan letak bawah, air batu, air semua buat naik. Okey, kita drift balik. Alhamdulillah geng. 2 ekor geng. Oi, betul-betul. Jauh lah. Tengah tangan. Member belum lagi ni. Dia gabut yang pertama. Awal pagi.
Haji ni dia baru dapat barang udang tadi. Malu. Pun malu. Anak tinggi lah. Oh, anak tinggi bunga. Tinggi bunga, tondan, anak Tinggi tondan. bunga ni ha. Boleh Wan? Kau kena belah depan Wan. Tekong sangkut dia punya jig. So betulkan. Tu lain lah. Siot lah. Kena lagi dulu lah. Macam kena je aku. Ni lah geng. Kita makan dulu. Santai dulu. Tunggu agak roasted. Ni orang memang tak nak makan. Dia tak penat. Dia kata hidup dia untuk mancing je. Datang Malaysia. Kau pergi panggil situ. On. Akhirnya Miru kena. Mantap Rul. Relax dulu. Jangan paksa sangat je. Jangan paksa. Relax je. Stella mengaut. Ini ebek. Ini ebek. Aku dah cakap, bulu yang aku bagi jangan-jangan mengecewakan. Aku dah cakap bulu yang ada jangan Ni ebek. 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 Ui, jauh pergi Rul. Mirul. Stella. Kali banyak Rul. Oh, mantap. Stella ke Mirul? Santai. Sini, kau tunggu sini. Kau tunggu sini. Aku tak tunggu kau ke bawah. Kan ke mana kau ke mana? Mirul. Hai. Mirul. Diorang jangan tinggi sangat Mirul. Nanti ni telang kau ni Mirul. Mirul. Saya nak rakam sikit. Kau duduk bawah kain nopi ni kau faham ke tepi? Okey, tepi. Patah balik, patah balik. Ya, gulung je laju je. Gulung laju. Kita tak ada. Jangan Ada. Tak tahu. Gulung tak ada. Tapi tak ada rasa dia lepas tu. Aduh. Gabur. Gabut apa Rul? Ni. Tak ada. Ha? Alah, macam mana boleh hilang? Gabur. Gabut ke Rul? Kau tak hook ke tadi? Hook. Kau nampak Aduh sayang guys. Gabut. Dah cantik dah adanya pergi. Kau tarik spool je. Dah. Lemuk sangat dah. Pintu tu ya boleh main. Action dia cantik. Kena pun. Kena. Ini baru jadi. Hebet. Ni baru betul. Macam mana aku kat sebelah dia ni dia kena kat dia? Kau tak stres ke? Tak. Naik dulu. Aduh. Ya Allah. Okey, yang ni apa pula? Kai. Cukai. Tali saung bergerak eh. Training dulu training. Dia dulu setting yang usik. Jangan usik. Ui, kerapu cantik ah. Mantap. Pergi makan tak? Buka apa kaya? Saya hilang dah. Buka kau masuk tak betul ni. Ni masuk. Nampak tu? Nampak. Aduh. Habis patut dah kena ikan dah tadi tu. Kena ikan lah tu. Dik. Mantap Dik. Jangan tinggi sangat. Mantap. Joran tu jangan tinggi sangat. Ha? Tak nampak. Ini orang Ikan apa Dik? Kelapu. Confirm eh? Sedap kat hati. Oh, ini yang kena. Tak tahu lah soalan ni. Biasanya. Talang. Punya talang menarik. Kau tanya dia tadi tu. Oh, anak GT. Tagai bulan. Tagai lembut ni bibir.
Cantik dah tu Rul. Adik kena ke? Jangan rapat sangat main tu Rip. Jangan rapat sangat main. Oi, kasar. Oh, aku punya kau doakan tak gagak. Orang belakang awak. Kau sampai tadi buang separuh. Timnya. GT punya. Ryoko Valkyrie. Lain macam dia gasak dia. DT pun. Bawa bot je dia ambil. Dia ambil je ikut. Watin, bot ada kosong lagi tak? Naik sana. Yang lain tak mancing, Watin. Bukan lah. Kalau kerapu pun kapau. Takut bara tu ah. Nampak putih tu. Ikan putih. Ikan putih ni. Alang ah. Lama kot. Sagai tu lah, sagai. Dan dia naik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ni. Lain macam ke tak? Tu ah, dah dekat dah tu. DT ni. Ikan tu ni. Anak ikan tu. Yalah, cupak tak? Dia dah pusing-pusing tu depan tu. Tahu biar naik. Kan? Satu. Ebek. Tak jauh dia. Yo. Timbang sikit. Oh. Dah timbul dia takkan tenggelam balik. Tahu. Alhamdulillah. Tengok. Bergali tu rubuk tu tak ada puang ajar kau ni. Pokoknya teman dia. Jangan tarik ikan depan dia, tengok dia belah pak. Ya. Oh. Diorang tak belakang lah sini kalau sana guna. Ikan tu ke bawah jadi cantik. Ini macam sagai ya, sagai Sakit sakit. Tapi bukan sagai tu. Ha? Bukan ebek Ikan ni. tu sengit sikit dia saya nampak cantik. Ah macam tu. Ini. Bukan ebek ni. Tak sedap ikan ni. Baik. Last tu tak sedap. Ni ikan vision tu. Ah! Ui. Macam betul lah. Betul lagi. Gabut. Besar tu. Jangan geser sangat ya. Betul lah. Gila. Oi, orang lain mancing oi. Orang lain nak mancing. Apa yang lain lah? Dia pusing sini. Dia pusing belakang. Ni. Dia awak dia nak ni dia baju. Oh, dia masuk bawah. Sekejap. Dia takkan naik atas. Nampak tak lewat. Ha, okey. Mantap je, pertolongan gol je. Tak, dia masuk bawah. Jadi betul pergi ini. Mengapa aku yang tidak berdosa? Mengapa aku yang tidak Dia salah ngerut. Dia dah ambil rabut mula. Dia ambil balik. Aku ketuk bukan main lagi kat depan.
Kau datang dia tukang ketuk. Aku dia kat Miru, jangan lawan takdir. Kau deal, dia. Cakap apa? Dah cakap dia ke bakery. Dia lagi. Memelang lagi. Apa lah dia je ada. Dia tak nak bagi nak macam mana. Macam-macam ilmu kial aku keluar. Aku dah berserah dah. Member pun pakai satu ilmu dia berapa konten yang banyak dah dia ambil. Dah lah. Dah lah apa? Jangan lawan takdir. Tak boleh kau. Dah aku boleh lawan tadi. Tak apa lawan takdir. Kita Dia dah kata ni bulat ke kan? Ini. Mula gabutnya. Mana satu? Ha ni. Yang mana? nak bawa pun juga lah. Ada dia. Okey okey. Mana duduk-duduk bawa obat betul ni? Kau tanya ni. Orang dia. Orang dia. Jangan ikut nak bang depan nak Kau tak gulung pun. Ni ngikut je dia punya tu. Bentak dia. Itulah. Lama betul duduk lepas sampai buncit sakit. Besar mana? Besar ni sama saiz ni. InsyaAllah. Kalau rekodnya ada setengah jam. Besar lagi. Jadi sabar datang ni. Gantung kat leher tu. Ada. Kompok jika kasta. Woi, bawa bot. Kawan Haji Pasti. Kampret. Tarik dia seorang. Dia seorang. Kita langsung tak ada. Ada masa Kak, lagi. apa salahnya bagi kita orang? Dia lah bagi Mirul, kau duduk diam Mirul. Sini Mirul, kau duduk sini Mirul. Kau tengok aksi dia. Jauh lagi tu. Kau belajar tu daripada kesilapan tu. Okey, rakam. Tengok aksi gini. Masalahnya aku dah belajar. Kau buat action sikit. Action. Belajar tu tak nak memberi. Kau buat duduk action Mirul, sikit. kau belajar apa dengan orang yang tak dapat ikan? Salah tu. Kau belajar dengan orang depan lah. Okey, kita tengok movie. Waktu untuk rehat semua. Waktu tengok movie Movie Mana movie movie. Kita tengok movie yang mana? Lawan Ada tengah layan ikan punya ke depan. Dapat tadi movie dia je. Live Orang dah lenguh dah tangan dah ni. Ada seat kosong tak? Ada. Ini lah. Dah nampak. Siap makan pelam lagi. Pokok. Popcorn. Apa ni? Hei! Dia mesti dah. Bagi ikan dia. Siapa nak ambil ikan tu? Dah sampai ya? Apa? Belum habis ukur Tegong matang. lah, tegong. Kau dah tahu spoiler movie ni Tarikkan dia je. So sama je tadi. Macam tadi besar. Besar gila. Taklah gila Ini kan 6 kilo. 7. Gombelang. Oh, ini Ukur sikit buang lagi betina ni. Betina. saya yang pertama tadi. Oh, dia nak tarik tekong ke laut. Alhamdulillah. Yang berapa je gombelang ni? Yang ketiga. Kan betina kan nampak? Ada bintik-bintik sikit. Okey guys, gombelang ni kata tekong betina sebab Satu gambar Arif. okey. Satu gambar. Gambar. Okey. Sampai ke bawah pun ada. Aduh. Ambil kat bawah. Ada tu cakap lepas balik. Tengah ada kat bawah tu. Dia ambil. Aduh, lepas. Yang lalu tu. Kena. Dia tu ambil. Ulur. Banyak kali dia ambil. Taklah. Kerapu. Jadilah. Banyak nak makan. Kau nak makan dengan anak-anak ikan yang bedal. Semua dia bedal. Sebab yang tadi ni kan.
kita orang berlindung dulu lah main kat pulau belum. Dah gelap kan? Tengok pulau tu. Dan belah darat dia gelap sikit. So kita orang ambil safety lah. Tengok geng, kita orang dah tak boleh nak ni, kita orang stay dekat pulau dululah. Ni korang faktor keselamatan. Teduh dulu lah. Memang kalau tengok belakang, nampak tu belakang. Woi, tengok Haji pun dah seram. Siot lah. Ni yang orang yang duduk sini lah. Kita sidai kejap kat sini. Aduh, pening kepala, member belum lagi. Ya. Mancing, inilah risiko seorang mancing. So sebenarnya kita tagak je lah. Safety first lah. Tak boleh nak gedah sangat lah. Kalau dah boleh try terus pergi sana. Okay geng, cukup lah kita punya trip. Dah sampai penghujung rancangan kita ni. Aku cuba main 60 ni, tapi dia tak nak buka mula lah. 4 ekor je lah dapat saiz selah jumbo. So nak dipendekkan cerita, alhamdulillah lah, adalah sikit 5 ekor lah strike yang padu-padu juga. Yang lain tak mancing. Ya. Itu orang itu. Yang lain tak mancing, ikut kena sambung je. Jangan lawan takdir. So aku tak nak cakap apa-apa. Dia orang dah cakap. Apa pun, terima kasih kepada yang dah menonton. Kita jumpa di video akan datang. See you next time. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Allah. Bye bye. Selamat pergi dan balik. Semua ikan fresh guys. Okey, puas hati. Okay, ini kita makan ikan-ikan yang biasa-biasa je lah. Yang pakai Apollo tadi, ada pakai jig. Kita makan untuk sebelum kita pulang ke Pontian lah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go.